Di pagi yang sunyi, lahirmu ke dunia. Senyum kecilmu bawa cahaya. Namamu indah, Rose Syafia Zara. Harapan keluarga. Scuba, scuba. Ya, Yosh. So, konten kita hari ni tengok wayang dekat TGV Cinema 8 Okay guys, tengok macam mana perjalanan arus hari ni. Okay, wadah-wadah, bye-bye. Muah. Muah. Yes, ni ayah dekat wayang hari ni dekat TGV Ampat. Harus marut bawa bangun tidur. Di rumah. Di rumah. Tapi kecil aku nak besar. Dia besar. Dia. Tapi kita buat Marut guys. berapa lagi? Ni hari ni kita kat wayang kita dapat poster lagi guys. Dapat poster lagi. Kita buat tempat. Jangan. Sabar. Kita buat tempat olahraga. Ini mas tempat tu ni. Kasut awak, kasut. Slipper buka. Slipper buka. Tengok kawan-kawan ni. Okay guys, makan tu. Okay guys, terus dengan ayah dah naik. Hall Junior ibu. Hall Junior. Cari Hall Junior. Are you ready? Junior, ya. Dia tu budak-budak. Junior, dia tu Junior. Tak tahu lah dia suruh Junior. Ha. Cerita ni 16 tahun ke atas lah. Kita orang ambil hall Junior. Dia besar, tapi dia ada playground lah untuk baby, supaya baby tak bising kan. Ni budak kan. Bebel aje. Ya, nak pergi mana? Yang disediakan dan tunggu arahan dari pasukan keselamatan. Jangan kembali ke dalam bangunan sebelum betul-betul selamat.
DPGP keselamatan anda keutamaan kami. Ni Yush. Jom kita main kat luar, lepas tu kita balik. Jom. Scuba, scuba. Guys, jom ayat dah habis tengok wayang. Bising ke tadi? Dia bermain dengan kawan dia. Ayo sini. Oh yo. Yang main apa? Bapak dia suka awak dia gerak ni. Peace deh, peace. Ah. Wah. Ya. Kita tengok tempat air tadi. Besar. Bah. Dia masih menengok guys. Dia masih memarah hati. Sini. Aku kau makan bu. Tak buang guys. Jadi kalau masuk duit nanti dia tak tahu nak tekan. Jadi kita bagi tu macam ni tu. I know I should sleep, but the voices in my head go. A few moments later.
Yos berjalan. Kita orang ikut nak main bowling, tapi bowling ramai tu guys. Ada tournament. Ada tournament lah ni. So kita orang kan lah tournament tu full house. Yo dengan ayah baju sama. Ibu jadi baju apa? Baju belah. Pergi mana? Pergi ni ke mana? Dia kan? Saya. Bah. So kita orang dah sampai parking, nak balik dah guys. Yus tidur guys. Dia kepenatan tadi guys. Perjalanannya. Perjalanan pergi tengok wayang. Dengan perangai terus tidur. Yos. Okay, lepas kita orang tengok wayang, kita macam biasalah makan-makan, beli jiwa. Ni keadaan Yos sekarang guys. Dia macam biasa tengok cerita dia. Okay guys, ini dekat Taman Dagang guys lah. Banyak makanan korang boleh beli macam-macam lah. So kira favourite dia laksa. Macam saya caketiau belah sana. Kencok dia sini, kencok murah RM14 je. So korang boleh cuba lah guys. Keadaan terus pandai dah sekarang. Dia pandai main, tak kacau sangat ayah ibu dia makan. Baby. Baby pandai lah tu. Terus aku koyak guys, tengok ayah dengan ibu dia makan. Ni caketiau udang dengan kerang. Special punya. Tu laksa. Air mangga besar RM9 je Tengok keadaan Ros. Dia dah telan-telan. Liu ni tengok mak dengan ayah dia makan ni. Habislah. Layan je lah guys. Luncur. Baby. Muka macam nak berak. Aduh, dia nak makan guys. Habislah. Aduh. Tahu balik makan bubur. Ayah dah masak bubur. No. Kotor. No. Kotor. Okay. Kita makan dulu guys. Lucu. Ready? Kicau mania. Kicau. Next content bagi Eddie, okay? Bye. Bye guys. Llegas tú y el mundo se detiene. Bye.